Kalau korang ingat kerja hidu ketiak ni, kerja zaman pelik TikTok sekarang, salah. Kerja ni dah wujud sejak zaman Victoria lagi, iaitu sejak 18,000-an. Dulu, orang uji bau badan ni guna kain peluh dan senarai bau sebab diorang percaya yang bau badan boleh kesan penyakit. Zaman moden, kerja ini masih ada. Nama rasmi dia Order Evaluator. Tapi, geng-geng dia panggil diri diorang sebagai professional sniffer. Syarikat besar macam Unilever, P&G dan juga Nivea upah mereka untuk uji produk deodoran. Diorang akan hidu bau peluh lepas orang bersenam dan dia akan bagi rating bau. Antara legend dalam industri ni ialah Pam Delton. Dia ialah seorang saintis psikologi bau dari Monell Chemical Science Center di Amerika Syarikat. Dia study bau ketiak manusia sejak 90-an. Dia juga cipta banyak test bau moden yang syarikat deodoran sekarang guna. Kerja ni sebenarnya tak senang. Dia tak boleh merokok, tak boleh pakai perfume, tak boleh makan kari sehingga seminggu straight. Ibarat macam hidung korang ni kena jaga macam harta yang sangat berharga. Gaji kerja hidup dia ni 15k hingga 130,000 sebulan. Tapi kerja macam ni hanya ada dekat negara Amerika, United Kingdom dan Jepun sahaja pada waktu ni. Mungkin inilah peluang untuk korang semua cari duit dengan hidu bau ketiak korang sendiri. Mungkin bau dia busuk, tapi gaji dia masyhur.